Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan pelaksanaan SEGAK ataupun dikenali sebagai Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan. Mari kita sama-sama lihat bagaimana untuk kita dapatkan yang pertama, iaitu jisim berat badan. Yang pertama sekali kita perlukan alatan untuk berat dan alatan untuk ukur ketinggian. Selepas kedua-duanya ada, kita akan memanggil subjek iaitu pelajar ataupun murid melaksanakan ujian tersebut. Seterusnya, setelah murid sampai, perhatikan apa dan beritahu apa yang perlu murid tersebut buat. Untuk mengukur tinggi dan berat, murid perlu berada di atas penimbang dan untuk mengukur ketinggian juga. Yang pertama sekali, murid perlu membuka kasut dan stokin. Selepas kedua-duanya selesai, murid akan terus ke penimbang yang berdiri di tengah-tengah. Naik. Pastikan murid tersebut berdiri tegak dan melihat lurus ke hadapan. Setelah kedua-duanya selesai stabil, guru akan mula mencatat bacaan. Setelah selesai, murid akan turun semula dan untuk ukuran jisim badan selesai untuk komponen yang pertama. Ujian SEGAK seterusnya kita akan laksanakan naik turun bangku. Pelajar sedang bersedia di belakang untuk kita akan mulakan secara sedikit. Pelajar akan mula dengan kaki di atas. Kaki nominalnya di atas. Guru akan meniup mesin mengadakan ujian yang berbangku itu akan semasa ujian ini berlangsung, kita sebagai guru yang menilai dan memastikan hidup kaki atau hairan kaki bersama rentak oleh bagaimana adalah apa yang akan melakukan itu sekiranya kita nak dari unsur kita menjadi pimpin pelajar tersebut, supaya kejap dengan video tersebut. Untuk ujian ini pasarannya telah selama 3 minit. Untuk kita fokus pada pelajar, pastikan pelajar tersebut fokus. Tidak kehadupan. Dan masa ujian ini berlangsung juga, pelajar tidak boleh bercakap. Sama-sama kita saksikan dan kita masih tamat mesin kedua telah dibunyikan menandakan ujian untuk berbangku selesai. Selanjutnya pelajar akan terus duduk dalam masa 5 minit selesai. Pelajar akan duduk dan bersedia untuk mengira kadar nadi. Apa yang perlu pelajar buat adalah sediakan dua jari. Dua tempat yang boleh kita menyimak kadar nadi, iaitu di belakang tangan dan di leher. Jadi pelajar ini akan memudahkan untuk menyimak kadar nadi beliau. Jadi pelajar itu akan meletakkan dua jari di leher. Guru akan meniup mesin menandakan kadar nadi tersebut selama 1 minit. Masa kira lagi, pastikan pelajar fokus, tidak bercakap, tiada gangguan. Itu yang paling besar. Supaya dia dapat mengira kadar nadinya
dengan tepat dan betul. Musim kedua telah dibunyikan menandakan ujian untuk mengira kadar nadi berakhir. Selepas itu, guru akan bertanya pelajar berapa bacaan yang telah dikira pelajar. Selepas dapat bacaan dari pelajar, guru akan memasukkan bacaan tersebut ke dalam markasnya. Selepas itu, ujian ini selesai untuk okey, belakangan kita untuk detail dan orang. Okey, akan mengambil subjek meneruskan pelajaran. Okey, subjek akan berdiri dan terus menerap sedia. Okey, masa subjek ini pastikan auto badan subjek selari. Okey, selari dan guru akan letakkan slide di antara dada pelajar. Okey, sebenarnya guru akan menggunakan benda-benda ini. Kita tubi ini masa akan adalah pilih sekali. Asalkan satu pilih tersebut, kita akan kira berapa banyak yang boleh tersebut mampu melaksanakan. Okey, maka ini berhenti dengan lagi dia tidak masuk, dia masuk boleh lagi ini kira. Ini untuk pelajar lelaki. Kemudian saya akan membagi demo pelajar perempuan. Okey, pelajar perempuan masih kira sama juga harus tulis. Cuma postur badan yang berbeza, iaitu untuk perlu dibegokan. Okey, kedudukan postur badan, dada dan untuk dan postur mestilah berdiri. Okey, saya akan tulis biasa. Guna sampai juga menggunakan so, habis silakan ya, itu saja untuk start. Itu adalah Rito Tubi Selepas. Itu Tubi Selepas. Okey, harta yang kita perlukan adalah mat, kemudian masking tape, kemudian straw, okey, borang skor, okey, pembaris, dan kemudian lisen, dan muzik untuk metro 6. Okey, muzik untuk metro 6. Okey, yang pertama sekali kita akan pastikan pelajar untuk baring dulu di atas mat. Okey, baring. Kita baring. Okey, pastikan kepala dalam mat. Lutut akan bengkok. Okey, tangan kedua-duanya di sisi rapat. Untuk program tu. Itu ajaran saya. Okey, tangan rapat di sisi. Okey, setelah kedudukan pelajar ini sesuai, stable, dan pastikan boleh sesuai oleh guru, okey, guru akan mula menanda di ujung jari untuk memastikan jarak itu adalah sesuai. Okey, kita buka masukkan itu baik duduk seperti tadi, dan di belakangnya kita letak straw untuk menanda. Okey, menanda. Itu untuk bacaan yang pertama. Okey. Untuk ukuran kedua, jarak antara masking tape ke masking tape adalah 10 cm. Okey, 10 cm. Ini untuk pandangan kedua. Ini di sebelah kanan pelajar. Kita perlu buat dua bahagian.
Jadi sebelah kiri pun kita akan melakukan benda yang sama. Dari pelajar, pastikan selari, gunakan pembaris, pastikan selari. Okey. So sudah dapat. Okey, kita tengok untuk jarak basket yang pertama. Yang kedua, jaraknya adalah 10 cm juga. Okey, kita akan tandakan jarak yang 10 cm. Okey, untuk aktiviti ini, jangka masa untuk kita buat adalah selama 1 minit. 1 minit. Guru akan mulakan dengan meniup mesin. Selepas guru meniup mesin, metronom pun akan berbunyi serentak dengan tiupan mesin yang ditiup oleh. So kita akan mula dan guru akan mengira sekarang. Okey, dengar tak? 1, 2, melihat, pastikan jari pelajar daripada pertama dan untuk sektor kedua adalah sampai 1, 2, sampai. Okey. Pelajar akan naik, akan turun habis. Mana pun akan sentuh balik, dia akan turun habis. Naik. Sehingga 1 minit. Habis, pelajar akan balik lab macam biasa, guru akan mencatat skor. Okey, untuk sega, untuk tulis separa, catat skor mestilah tidak akan melebihi 25 kali. Jika pelajar tersebut lebih 20 kali, mana ada kesalahan semasa melakukan. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, seterusnya kita akan laksanakan tanggapan menunjuk. Apa yang perlu ada adalah set, alatan menunjuk, tanggapan menunjuk dan borang skop. Okey. Jadi pelajar akan bersedia, sebelum pelajar bersedia, sebelum menggunakan aktiviti, pelajar perlu membuka kasut dan pakai aktiviti. Okey, selepas tu pelajar akan bergerak ke set jaga menunjuk. Okey, kita duduk sambil meluruskan kaki. Yes. Okey, okey, selepas pelajar bersedia, pembantu pelajar akan membantu murid ini untuk memegang di bahagian lutut perkenalkan. Okey, sebelum memulakan, pelajar perlu meluruskan tangan, luruskan tangan. Okey, tangan kanan dan tangan kiri di atas dan akan memulakan tanggapan. Okey. Okey, pelajar perlu hold selama 3 saat dan dia akan lepaskan. Dan guru akan mencatat skor bacaan. Okey, itu saja untuk tanggapan menunjuk. Terima kasih. Ujian Sega kita buat, ujian Sega kita kuat, satu langkah terus semangat.